kita pernah pergi mesyuarat sekali. Bila kita bincang tentang isu hadis palsu, masa tu kita dipanggil oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan kita dipanggil atas untuk memberikan pandangan tentang penubuhan Lajnah Tasahih Hadis. Dan adalah dalam mesyuarat tu satu orang yang bercakap, kita ni nak bincang pasal hadis kena tengok Asy'ariyah kata apa dulu. Jadi masa tu kami sama-sama geleng kepala lah. Kerana hadis ni dia bukan nak tengok Asy'ariyah kata apa, nak tengok Salafi kata apa, nak tengok Maturidi kata apa, nak tengok Syiah kata apa. Hadis berada di atas daripada tu lagi. Sebab itu macam Datuk sebut tadi, bila bercakap tentang isu hadis palsu, ulama ahli sunnah ni daripada pelbagai aliran mereka bersatu. Kerana agama kita ni dia kekal sampai kiamat. Allah Ta'ala pelihara dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jamin. Maka sebab itu tidak ada satu ilmu yang diturunkan pada mana-mana umat sama seperti mana yang diturunkan kepada umat ni, iaitulah ilmu penjagaan riwayat.